Anak dagang pergilah merantau membawa keris Nok 17. Hai besilah dititip, besilah dititip. Besi apa tu ni? Di stainless steel. Stainless steel. Kita boleh barang. Orang buat ni lah. Bukan pisau potong bawah lah. Ada. Rugi ya. Dia kalau jual kira macam mana? Seinci ke sebilah tu? Saya ambil upah buat tu, kira RM6 1 inci. RM9 1 inci. Mana kalau 11 inci tu darat lah dengan Darat RM6 dengan tu. 6 tu, Tu sekali dengan pakaian ke? Bilah sahaja? Mata saja. Mata sahaja. Mata parang tu. Pakaian dia tempoh lain. kat orang lain pula. Orang lain pula. Dia macam pakaian sarung dia tu, dia nengok atas kayu pula. Oh, atas kayu Dia pula. nak yang tu. Orang lah ni tempoh ni. Orang tempoh. Ini besi papai cencur lah, papai yang Ni? kayu. Itu besi steel yang Stainless steel yang macam tadi tu. Dia Apa panggil, punya ni? Ada orang lah? tak ada, buat lah. Buat je. Boleh tahan tak berat kalau ni? Ni dia panggil, orang Kelantan panggil kelewang. Kelewang. Pakaian ni macam mana ni? Pakaian ni biasa je lah. Dia tak ada pakaian, dia hanya ada hulu saja. Ada hulu je. Ada hulu. Tapi ni kalau siap ni dia ada bunga-bunga lah ni. Ni Boleh buat je ke bunga? Nak buat kalimah ke, buat bunga ke, boleh lah? Boleh, tapi kita ada alat dia lah. Ada alat lah. Kelewang. Daripada negeri Cik Siti Wan Kembang. Ada dia. Sejarah dia. Dah berapa tahun dah mewarisi tu Cik? Lama dah. Saya ingat 30 tahun lebih dah. 30 tahun ya? Arwah ayah tak ada. Lepas tu dia meninggal dalam tahun lebih baru saya ambil alih. Mana paling jauh kat sini? Yang paling jauh Lipih. Lipih. Oh, jauh tu. Lipih. Dia tahu daripada mana? Maknanya daripada mulut-mulut rodong kawan kan? Daripada mulut-mulut rodong. Daripada romping. Oh, daripada romping tu. Lauk. Kuantan tu saya kira lah. Kuantan tu memang banyak. Mainan lah. Yang luar pada Pahang ada tak customer yang datang? Luar pada Pahang Johor. Johor. Dia daripada Segamat. Dia mari nak ambil, nak buat parang lah. Yang tepuh dalam internet pun ada. Ada juga? Ada. Dia nepuh, dia hantar mari. Tepuh banyak orang lah. Tak bila dalam. Dia dah ambil dah. Jadi orang yang tempoh daripada internet tu, dia hantar lah besi tu lepas tu. Tak, dia hantar gambar je. Dia panggil bentuk je. Bentuk dia. Design dia. Imba. Dia hantar ibu dengan gambar. Lepas tu kita buat ada. Memang apa ni? Orang main besi. Bukan main besi bodybuilder tu, tapi orang pakar besi. Berapa lama ambil masa untuk menempa ni? Berapa lama untuk ambil masa untuk menempa? Ni? Ini dalam 2 jam ni juga. 2 jam untuk satu besi? Untuk satu besi. Sebab besi ni besi keras, kalau besi lembut tu besi biasa ni sekejap je. Nah. Ini pakuril. Pakuril. Pakuril kereta api. Ni dia. Pakuril kereta api. Ini stainless steel. Ini steel ni. Ni dia besi dia. Ni pun sama, stainless steel. Tu besi dia. Maknanya bila buka pun ni dah tahu dah. Dia punya besi dia. Dah tahu. Ini besi kom bearing. Kom bearing yang bulat tu. Bearing kom dia dalam. Itu luar. Dia bila yang luar dia ada jadi macam ni. Kom bearing. Ni kom bearing ni. Kom bearing macam tu. Dia ada yang bahagian luar. Kita ambil bahagian luar saja buat parang. Maknanya bahagian ni tak boleh buat parang dah lah. Ini buat parang lah ni. Boleh juga. Kita akan potong. Dua kali.
Potong dua ni kita luruskan dengan api. Baru kita ketuk buat panas. Baru dia jadi macam tu. Luruskan besi. Meluruskan ni. Tayar kereta api untuk buat kilang-kilang dia punya besi dia ni. Kan tayar kereta api duduk atas. Tak ada. Dia buat troli macam troli. Ni besi dia ni. Dia lebih kurang lah dengan pakure kereta api. Tajam dia sama. Tahanan dia samalah. Memang dia tahan. Dia tidak kilat tapi dia berminyak, hitam berminyak. Bila buat pisau dia jadi macam tu lah. Ni benda ni sebenarnya besi baja semua. Besi baja dia panggil. Besi baja yang boleh tajam barang. Kalau macam besi biasa ni, besi macam ni. Ini besi tawar. Besi tawar. Boleh buat barang tapi boleh tak buat tajam. barang tapi tidak tajam, dia tak tahan. Ini dia tahan. Macam itulah. Mana yang saya uji tadi. Macam itulah dia punya tajam dia. Ini besi kon ni. Ni kon bearing ni. Dia punya ketajaman dia kita uji, dia tidak menggelencir lah, dia terus makan. Buruk, nampak. Dia punya mata dia tak ada rusak. Boleh lurut tengok dia tak jadi rusak. Itu tajam dia. Tajam dan ketahanan mata dia. Ni besi baja lah ni. Besi kon bearing. Besi kon bearing ni tadi lah. Lepas kita buat jak, kita tepuk, kita akan test balik. Kita uji macam ni. Ni besi cangkul burung. Cangkul yang 3 mata tu. Yang 3 jari tu. 3 jari. Sama juga. Kita terus kita uji. Apa? Kalau dia tidak habis mata dia, tidak rosak, itu menunjukkan dia tajam. Tajam dan tahan. Tahan lah. Lepas kita tepuk siap, kita uji. Ini hasil-hasil lah daripada poknik tempa tu tadi, nitik tu tadi, dan diberi kepada adiknya sendiri untuk buat pakaian lah ataupun sarung. Ni macam yang tadi, sebelum tadi kita tengok yang tak siap lagi. Ni yang dah siap lah. Kalau Belah Kelantan panggil kelewang. Saya dah beritahu lah oleh poknik tadi. Dia ada yang special antara yang banyak ni. Dia satu dia yang ni. Ni merupakan poknik tempa daripada laras senapang. Laras senapang tu dibelah dan dibuat pisau lah macam ni. Ni adalah milik poknik sendirilah. Semua. Okey. Ini yang saya kata, yang ni paku rel ni ditempa untuk menjadi pisau macam ni. Tengok hasil dia lain sikit. Pok karat-karat dia. Daripada petok macam ni jadi macam ni lah hasil. Ini kerambik ni. Poknik saya diberitahu oleh poknik dan pakcik-pakcik sini ada 3 version. Ni orang panggil kerambik. Kalau panjang sikit tu dipanggil lawe ayam. Kalau pendek lagi dipanggil tumbuk lada. Saya pun tak tahulah, tak pandai ke main benda gini ni. Ngeri pun ada. Maknanya biasanya selepas poknik siap tempa buat bilah apa semua akan hantar kepada Pok Su lah. Buat sarung dia apa semua kan. Dia memang semua hasil sendiri. Hasil tangan. Hasil tangan, tak ada pakai mesin apa semua. Ada. Nyambil-nyambil malah raut gitu. Okey. Kalau jadi design macam lakaran untuk sarung ni adalah daripada customer ke ataupun Sendiri. Pok Su sendiri? Pok Su sendiri. Pok Su sendiri lah. Maknanya dia nak buat bunga ke apa ke boleh lah. Boleh. Jadi permintaan daripada customer tu, kalau customer kata nak bunga, kita buat bunga. Nak bunga buat bunga. Kalau nak kosong, kita buat kosong. Lepas tu kalau kayu pula, pemilihan kayu tu? Pemilihan kayu dia hantar sendiri. Kalau dia hantar kayu senang kita. Senang lah. Kalau dia hantar raja kayu. Raja kayu lah. Maknanya customer tu lah yang bawa kayu ni. Customer bawa kayu. Kalau kayu kita customer pun ada. yang tak ada kayu, Kayu kita pun ada. ada juga. Kalau macam kayu kita ni harga mahal lah sikit. Kayu apa tu? Yang mahalnya kayu macam hutan. Kayu hutan. Kayu macam. Kayu macam. Macam hutan ni. Buah macam tu. Okey. Setakat itu sajalah. Maknanya di sini kalau mana-mana yang berminat untuk menempoh ke apa ke, boleh berhubung sendiri dengan poknik ataupun Pok Su kita ni. Yang mana dia berdua ni ada beradik, seorang main besi dan seorang main kayu.
permainan orang zaman dulu. Orang muda jarang dah nak ambil benda-benda gini ni. Orang Tahu main- beli. Orang mati naik body. Ni. Orang mati dia naik body. Okey.